Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hi guys. So guys, hari ni aku nak buat video. Hari ni aku nak buat video sedih sikit. So, hari ni aku nak buat video permohonan maaf. So, hari ni aku nak minta maaf. Tahun lepas aku ada buat video masa hari raya kan. Okay, video atas ni. Sebenarnya aku dah nak exam, so korang tak nak cakap bulat ke? So korang cakaplah bulat sikit kan. So sorry kalau suara aku slow sebab sekarang ni aku tengah sedih tau. Tahu tak kenapa? Sebab sekarang ni bila aku tengah sedih ni, maksud aku sekarang ni isnya ni aku takut sebab aku exam. So korang tolonglah doakan aku semoga aku dapat A dalam exam. Aku takut sangat-sangat sebab Isnin ni ada exam. So aku exam sampai hari Khamis, Jumaat baru jamuan raya. Kalau korang cuba komen kat bawah, exam dulu ke jamuan raya dulu dekat sekolah? Ke merentas desa dulu? Mesti jamuan raya dulu kan? Lepas tu baru merentas desa, lepas tu baru exam kan? Kalau aku exam dulu, baru jamuan raya, baru merentas desa, baru hari guru. Jamuan raya campur dengan hari guru. Kalau korang hari guru bila? Hari guru dah buat awal ke? Ataupun hari guru sekali dengan jamuan ke? Ataupun
jamuan raya, lepas tu baru hari guru, baru mentadisa, baru exam ke exam dulu. Cuba komen kat bawah. Kalau komen buka, aku nak bagi komen buka, aku nak bagi aku punya YouTube ni komen aku boleh buka, tapi itulah tak boleh buka. Aku tak tahulah kenapa kan. So ni sampai sini je lah aku nak cakap. Sampai sini je lah aku nak cakap, nak buat video sebab aku nak, sebab tak ada dah video apa yang aku nak buat, semua aku nak minta maaf saja video tu. Sebab video tu nampak aurat. So yep. Sekarang ni aku memang tengah sedih sebab aku exam Isnin ni, aku takut. So guys, korang cakap lah pula, wish good luck sikit lah kan. So yeah, kepada yang tengok video aku ni, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. So guys, video tu aku tak delete lagi. Sepupu aku suruh delete lah video yang vlog air raya tu, yang aku pakai tudung shawl tu. Sepupu aku suruh delete. Aku tak delete sebab sepupu aku suruh cover aurat, aku tak cover. Cover maksudnya macam cover edit lah. Sepupu aku suruh delete balik video tu. Aku tak delete. Video tu masih ada lah YouTube. So aku nak minta maaf sangat-sangat. So korang maafkan aku tak? Kalau korang maafkan aku, baguslah. Sebab macam korang tengok video tu, mesti korang rasa macam tak baik lah, Vida lah buat video kat YouTube, lepas tu nampak aurat pula, tu pakai tudung macam nampak aurat. So aku tahu, aku dah besar, aku dah masuk tingkatan. So aku nak minta maaf. So waktu-waktu macam ni lah sesuai untuk minta maaf. Sebab waktu-waktu macam ni, sekarang tengah hari raya. Raya kan sebulan, raya belum habis lagi. So sebab tu lah aku nak minta maaf dekat korang. So guys, sampai sini saja video ni. So jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. See you next time video. Bye. InsyaAllah aku akan comeback video lagi, comeback content YouTube lagi. Tapi lewat sikit lah dalam masa raya haji ke kan. Sebab tak tahulah nak buat video, aku bosan. So guys, bye. See you next time video. Bye.